ilmu tidak seharusnya bersifat eksklusif. Ia bertujuan untuk membina fikrah dan mempertajam pemikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Baik, sebelum kita memulakan majlis telaah kita pada pagi ini, ingin saya maklumkan supaya memberi sepenuhnya fokus kepada pentelaah kita pada pagi ini, sebab tajuk buku dia sangat menarik. Tapi apapun, kita mulakan majlis kita dengan bacaan doa. Dengan itu majlis mempersilakan kembang MK Clip. Siapa? Cik Azman Saad. Dengan itu majlis mempersilakan. Kembang artis ni takkan tak perasan. Baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbil alamina wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan dan kerahmatan, Kau ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa mereka yang memberi tunjuk ajar kepada kami. Ya Allah, kami dengan rendah diri menadah tangan memohon doa restu daripadamu. Limpahkanlah rahmat dan hidayah dari sisimu, agar kami sentiasa di bawah pimpinan dan petunjukmu. Ya Allah, kami panjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami bertemu lagi dalam program bedah buku di PSB. Pemudahkanlah urusan kami dan berkatilah majlis ini. Mudah-mudahan segala usaha dan amal kami mendapat kejayaan, taufik dan inayahmu. Ya Allah, kami memohon perlindunganmu daripada rasa keluh kesah dan kecewa, sikap lemah, malas sambil lewa, sehingga hilang tumpuan dalam melaksanakan kewajipan pekerjaan kami di perpustakaan yang kami cintai ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami yang bakal berkongsi ilmu ini pada pagi ini sebagai hamba-hambamu yang bersyukur di atas peluang yang diberikan ini. Jadikanlah dia dan kami penjawat PSB yang sentiasa berusaha meningkatkan potensi dan prestasi dalam perkhidmatan kami. Selamatkanlah kami pada setiap waktu dan ketika, Ya Allah, tidak kira di mana kami berada. Begitu juga kami pohonkan padamu, Ya Allah, selamatkanlah keluarga kami, universiti kami yang kami cintai ini, Ya Allah. Sesungguhnya hanya kepadamu kami memohon dan meminta doa, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, minum tak balian. Ada satu seat kosong lagi, Cik Adi. Jemput. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada penolong-penolong ketua pustakawan, para pegawai, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga yang baru hadir. Ada satu seat kosong lagi, saya ulang. Kok Cik Adi nak main duduk? Tak, dia kata tak apa, okey, baik, tanpa membuang masa. Tapi sebelum tu saya nak mohon tuan-tuan dan puan-puan lah, sebelum kita meneruskan dengan sesi pointen, dan penyiar pun sempat menurunkan dia punya adrenaline pagi ni, boleh tak kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk insan-insan yang telah kembali ke rahmatullah. Sebab akhir-akhir ni kita banyak dengar berita, orang kata
meninggal dunia. Ayahanda Kak Zulfa kan, lepas tu Abang Ipah ke Ila, dan juga bekas wartawan kita Cik Zaini, dan juga kepada Kak Mida. Oh, hari ini, oh ya, kakak kepada ex-staff library kita lah, Kak Mida kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, sama-sama kita sederhakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua insan-insan untuk mak ayah kita, ahli keluarga kita dan muslimat yang telah kembali ke rahmatullah diampunkan dosa dan juga ditempatkan bersama para solihin insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Ya, muka yang tidak asing lagi, Puan Maziana Hashim. InsyaAllah pada pagi ini beliau akan berkongsi satu buku yang telah ditelaah dan telah kata dibaca oleh beliau. Tajuk dia Between a Rock and a Hard Place. Kalau kita tahu kat sini, rock ataupun batu ni pun adalah sesuatu jisim yang sangat solid. Jadi apa yang persoalan di sini ya? Saya tertanya, mungkin yang tuan-tuan yang baru dengar tajuk ni pun tertanya, apakah ada yang item lain ataupun jisim lain ataupun sesuatu yang lain yang lebih keras daripada batu ni? Dengan itu kita tanpa buang masa, kita menjemput Puan Maziana Hashim dengan tajuk bukunya Between a Rock a Hard Place yang ditulis oleh Aaron Ralston. Majlis dengan ini mempersilakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Hanis yang berusaha, TKP, Ketua Bahagian dan seterusnya, rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah hari ini dah hari ke-8 Ramadan Karim. Alhamdulillah, dan insyaAllah hari ini tiba giliran saya untuk saya berkongsi mengenai buku yang saya baca, iaitu Between a Rock and a Hard Place. Okay, it is a non-fiction book. Okay, ia adalah memoir ataupun autobiografi. Okay, buku ini adalah memoir ataupun autobiografi. Between a Rock and a Hard Place ni sebenarnya adalah daripada English idioms yang bermaksud bila kita berada di satu kawasan ataupun tempat yang orang kata sangat sukar. Kita berada di satu kawasan ataupun situasi yang sangat sukar, seolah-olah tiada jalan keluar. Itu maksud dia. Maksud yang sebenar Between the Rock and the Hard Place. Buku ini diterbitkan pada tahun 2004. Setebal 354 muka surat. Okey, setebal 354 muka surat. Cuba bayangkan kita berada dalam situasi yang sunyi, hanya kita seorang diri, tiada alat telekomunikasi yang kita boleh berhubung dengan dunia luar, dan satu-satunya cara untuk survive adalah dengan cara mengorbankan diri kita sendiri, sebahagian daripada diri kita sendiri. Okey, itu yang berlaku kepada penulis buku ini, Aaron Ralston, yang terpaksa mengorbankan sebahagian daripada dirinya. Okey, peristiwa ini, insiden ini berlaku pada April 2003. Sebelum tu, Ralston ni dia seorang pendaki profesional. Kerjaya asalnya adalah mechanical engineer di syarikat terkemuka Intel, tapi beliau mengambil keputusan untuk resign lebih awal untuk menumpukan perhatian kepada benda yang dia minat. Okay, dia seorang pendaki profesional, dia minat aktiviti lasak, itulah yang dia lakukan. So dia meneruskan kerjaya dalam bidang yang dia minatilah. So insiden berlaku pada April 2003 apabila beliau mendaki di Grand Canyon Utah seorang diri, solo hiking, tanpa memaklumkan kepada keluarga ataupun rakan dia. So dia pergi seorang je. So along the way dia ada berjumpa dengan dua orang wanita, iaitu Christy dan Megan. So dia orang pun bergambar, berbuah-buah dan sebagainya. So masa nak balik tu, these two girls, okay, tanyalah Aaron ni, awak nak meneruskan perjalanan atau nak ikut kita orang balik? Dia tak apa, you all balik dulu, saya nak teruskan hiking. So dia teruskan hiking dan these two girls pun balik. Tapi dia orang telah berjanji untuk bertemu dalam satu parti, tak ingat dah parti apa, malam
Malam tu dia orang berjanji untuk bertemu di sebuah parti. So dia orang pun separate lah. Aaron dia meneruskan hiking dan juga these two girls tu terus balik. So semasa dia meneruskan hiking tu, semasa dia meneruni canyon yang sempit, tiba-tiba sebongkah batu seberat 800 pound equals tu dalam 360 kilogram macam tu terjatuh dan menghempak tangan kanannya. Inilah yang berlaku. Maksudnya dia terkenalah dengan idioms dan tajuk ni between a rock and a hard place, di mana tangannya tersepit dengan batu dan dinding. Batu tu lah, between a rock and a hard place. So dia terperangkap selama 127 hours, lebih daripada 5 hari. Dalam masa dia terperangkap tu dengan air minuman yang limited dan makanan yang sangat terhad, dia dalam masa tu ada balance dalam 350 ml sahaja airnya dan sedikit sahaja makanan. Okay. Dan dia hanya bawa peralatan yang terhad, multi-tool boleh imagine tak macam mana? Multi-tool kan dia ada pisau, made in China. Multi-tool lah dia dengan multi-tool yang pisau yang tumpul. Dalam masa dia terperangkap tu, dia cuba bertenang dan cuba menggunakan multi-tool yang dia ada tu untuk mengikis batu tu. Cuba bayangkan batu seberat 360 kilo, dia cuba nak kikis, nak mengeluarkan tangan dia yang tersepit tu, boleh ke tak? Tapi dia mencuba sedaya mungkin untuk melepaskan diri, tapi tidak berjaya. So pada hari ketiga tu, dia dah mula fikir, aku rasa aku nak kena kerat tangan aku. Dia kata macam tu. Dia dah terfikir macam tu. Dan dia telah menggunakan multi-tool yang tumpul tu. Dia telah membuat irisan kecil dekat tangan dia. Okay. So hari keempat dia rasa, kalau aku nak potong tangan, aku kena potong sekali dengan tulang. Tulang kan keras, macam mana aku nak buat? Hari keempat. So hari kelima, makanan dan minuman dia dah habis dan dia terpaksa meminum urin dia sendiri untuk kekal hidrat dan untuk teruskan hidup lah. Dan pada hari kelima tu juga dia telah mengukir nama dia dekat dinding, mengukir nama, tarikh lahir dia dan tarikh yang dia jangkakan dia akan mati dekat dinding canyon tu. Dan pada hari kelima tu juga dia start berhalusinasi. Tahu kan berhalusinasi tu macam mana? Dia start berhalusinasi, dia fikir dia rasa macam dia tengah main dengan seorang budak. Dia tengah main dengan seorang budak. Dan itu orang kata apa, memberi semangat untuk dia sebab dia rasa dia perlu terus hidup. Dia perlu terus hidup. Pada hari ke-6 bila dia terjaga, dia pun tak expect dia akan hidup lebih lama sehingga hari ke-6. Dia tak expect dia akan hidup lebih lama di hari ke-6. So pada hari ke-6 tu dia mengambil keputusan untuk potong tangan dia. Tapi sebelum tu dia ada teknik lah, sebab kita kan ada tulang. Dia membuat teknik putaran Mairo Attack. Gen Z mesti tak tahu dia Mairo Attack tu apa. Tu dekat saya je Mairo Attack tu. Gen Z mesti tak tahu Mairo Attack tu apa. Tak adalah, maksudnya dia buat putaran tangan. Maksudnya nak putuskan dulu tangan dia sebelum dia potong dengan multi-tool, dan juga dia guna plier untuk potong tendon yang lebih keras. Dan proses yang menyakitkan ini mengambil masa selama 1 jam lah. Cuba bayangkan macam mana dia suffer untuk nak potong tangan dia sendiri tu. Yang menguatkan semangat dia untuk hidup tadi adalah bila dia halusinasi itu, sebab dia tidak berkeluarga, belum berkeluarga. Dia rasa okey, aku mesti teruskan hidup sebab dia nak kahwin, nak ada anak dan sebagainya. Dan faktor itu yang membuatkan dia semangat untuk terus hidup. So dia berjaya melepaskan diri dan dia terpaksa mendaki canyon, naik atas dan menuruni canyon setinggi 20 meter. Sebelum dia berjalan daripada tempat dia terperangkap tu ke truk yang dia tinggalkan adalah sejauh 13 km. Okey, dia terpaksa berjalan pergi ke truk dia, dan bila dia berjalan sejauh dalam lebih kurang 10 km, dia bertemu dengan satu keluarga daripada Belanda yang turut orang kata pelancong lah ke canyon tu. Dan dia orang ni lah yang bantu dia bagi makanan dan minuman dan panggil orang kata apa, keselamatan ambulans. Dia diselamatkan dengan menggunakan helikopter. Okey, dan insiden ini telah menyebabkan dia kehilangan berat sebanyak 18 kg dalam masa 6 hari itu, dan 25% daripada keseluruhan darah dia. Masa dia cakap, kalau saya potong tangan saya lebih awal, saya akan mati sebab dia akan kehilangan banyak darah. Dan
Kalau dia lambat pun dia akan mati juga. Pada hari ke-6 masa dia buat keputusan tu, tadi lupa nak cerita, dia mendapati lengan dia dah reput pun sebenarnya. Sebab blood circulation tu tak circulate very well. Sebab dia kan terkena 4 baka. Sebab itulah dia ambil keputusan drastik untuk potong tangan dia. So tangan dia ni telah dibakarlah, dan abunya telah diberikan oleh pihak berkuasa taman kepada dia. Dan pada hari lahir dia yang ke-28, dia ada satu rancangan terbitan NBC di mana dia orang bawa balik dia ke tempat tu, dan dia taburkan abunya di kawasan tu. Dia kata inilah tempat yang sepatutnya abu tu berada. Selepas insiden beliau berkahwin dan sebagainya, beliau masih meneruskan aktiviti lasak tersebut. Dia tak serik lah maksudnya, dan dia telah dijemput untuk menjadi motivational speaker. Maksudnya sehingga kini beliau masih meneruskan dengan aktiviti yang dia minati. Itulah yang 127 hours, lebih daripada 5 hari beliau terperangkap. Dan sebenarnya insiden ini telah pun dimoviekan jugalah. Kalau rakan-rakan nak tengok boleh cari 127 hours. Yang tu, tapi saya sebenarnya pagi tadi lepas sahur baru teringat nak buat sedikit yang tak digest, belum digest, so kena tengok nota. Lepas sahur tadi cari kertas kat rumah, dia ada pengajaran dari refleksi sikit lah daripada buku ini. Buku ini mengajar kita bahawa keberanian bukan sekadar kekuatan fizikal, kesilapan kecil boleh membawa akibat yang besar. Manusia tak dicipta untuk hidup bersendirian. Kadang-kadang untuk terus hidup kita perlu melepaskan sesuatu yang paling kita sayang. Refleksi kehidupan, dan saya kaitkan sedikit dengan kita sebagai penjawat awam. Terlalu yakin dengan diri sendiri. Macam Aaron ni, dia kan terlalu yakin dengan diri sendiri, dengan pengalaman dia. Dia dah pergi hiking banyak tempat, so dia sangat yakin dengan diri dia sendiri dan tak maklumkan pun pergerakan dia dengan siapa-siapa pun. Even mak dia dengan family dia pun dia tak maklumkan. So dia meremehkan risiko dan menganggap aku boleh urus sendiri. So refleksi kita sebagai penjawab awam dalam kerja, kadang-kadang kita ni terlalu yakin sebenarnya. Aku dah biasa buat, aku tak perlu pun rujuk orang lain, aku boleh settle sendiri. Sedangkan kita ada prosedur, semakan dan komunikasi ni wujud untuk melindungi kita dan bukan pun menyusahkan. So kita tak, yang keyakinan itu perlu, tetapi jangan terlalu yakin dengan apa yang kita buat tu, walaupun kita sebenarnya ada pengalaman. Sebab kita ada rakan-rakan lain yang kita boleh tanyakan juga pendapat. Yang kedua, kerja seorang diri versus kerja berpasukan. Aaron ni dia pilih pendakian solo dan hampir kehilangan nyawa. Refleksi kerja kita, budaya one man show. Cepat tetapi, budaya one man show ni memang cepat tetapi berisiko, nampak cekap tapi sebenarnya rapuh. So kerja berpasukan mungkin lambat sikit tapi tetap selamat dan lebih mampan. Seterusnya, buat keputusan sukar demi tanggungjawab. Klimaks cerita adalah apabila Aaron terpaksa memotong tangan dia sendiri dan dia buat keputusan yang paling menyakitkan dalam hidup dia lah. Kita sebagai penjawab awam, ada kalanya kita perlu buat keputusan yang tidak popular. Contohnya apa? Menegur rakan sekerja ataupun tolak permintaan atau permohonan yang tak patut peraturan. Ini bukan kerana kita kejam, tapi sebenarnya kerana amanah dan tanggungjawab. Yang terakhirnya adalah menghargai hubungan dan sokongan. Dalam saat hampir mati, Aaron dia ni baru teringat akan family dan juga rakan dia. So dalam kerjaya memanglah pangkat, KPI dan pencapaian itu penting, tapi hubungan sesama manusia yang akan membuatkan kerja itu lebih bermakna sebenarnya. So sebagai kesimpulan, jika kita merasakan hidup ini tidak adil, jika kita merasakan berada between a rock and a hard place, dan jika kita rasa kita tersepit atau terpaksa buat keputusan pahit, mesej ini adalah apa yang kita lalui mungkin nampak tidak seimbang ataupun sukar, tetapi dalam sistem Allah ianya adalah tetap tepat. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan. Baik, Alhamdulillah, satu refleksi yang sangat orang kata
dapat membantulah kami para penjawat awam, baik sama ada junior dan senior lah, alhamdulillah. Dan saya nak juga tambahlah, insyaAllah mudah-mudahan info ni menjadi orang kata satu ilmu lah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai seorang Muslim, kita juga dianjurkan macam akhir kata Puan Yan tadi, takdir itu adalah last sekali adalah sebenarnya takdir pada Allah kan. Dalam hidup ni ada dua, ya ataupun tidak. Keputusan yang kita ambil, ya dia ada kesan dia, tidak pun ada kesan dia. Tapi apapun keputusan, sebenarnya atas izin Allah, Allah nak ajak kita macam mana kita nak survive atas keputusan yang kita ambil. Tapi kita juga tak lari daripada masalah kan. Bila kita tak lari daripada masalah, kita rasa kita dah ada di orang kata titik akhir kehidupan ni. Saya petik satu nasihat Ustazah Asma sendiri, satu doa, iaitu surah Ghafir ayat 44. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan familiar ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Jadi Ustazah Asma menganjurkan doa ini apabila kita berada satu tempat yang kita dah hilang, orang kata keupayaan untuk nak minta tolong, dah tak tahu, dah hilang punca nak minta tolong kat siapa, baca doa ni insya-Allah. Maksud dia apa tuan-tuan dan puan-puan? Aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat pada hamba-hambanya. Tapi bila baca doa ni, bukan baca lalatu Allah bagi lalatu, tak. Along the way Allah akan bagi, tapi ada sesuatu pengajaran yang Allah berikan kepada kita dalam perjalanan kita untuk mendapat akhir keputusan tu insya-Allah. Jadi terima kasih banyak tuan-tuan Puan Maziana, dan juga inilah perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan ulasan buku Puan Maziana pagi ni dapat memberi impact. Dan kalau nak tahu dengan lebih lanjut, yang mana orang kata lebih suka kepada pembacaan, boleh baca buku Between a Rock and a Hard Place, ataupun boleh cari adaptasi buku ni dalam bentuk filem 127 Hours. Yang orang kata yang suka orang kata lebih kesan dramatik, boleh tengok filem ni insya-Allah. Jadi sebelum ni, sebelum saya menghabiskan sesi telaah kita ni, ada sebarang soalan ke daripada pihak tuan-tuan perempuan? Ada? Tak ada? Okey, baik. Alhamdulillah dengan itu saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas fokus tuan-tuan pada pagi ini, insya-Allah dan kita akan berjumpa lagi pada sesi telaah, dan insya-Allah info tersebut akan kami maklumkan dalam grup kita. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tidak seharusnya bersifat eksklusif. Ia bertujuan untuk membina fikrah dan mempertajam pemikiran.